Kongsi Raya is going to be back. Wait, korang tahu tak what is Kongsi Raya? This happens when Hari Raya Aidilfitri and Chinese New Year berlaku serentak. So double the celebrations and also ini menyatukan kaum dan masyarakat di Singapura. Here's a fun fact. Kongsi means sharing in Malay dan ia juga kedengaran seperti kongsi in Mandarin. Ia pula bermaksud congratulations. Dan korang semua pasti pernah dengar ucapan kongsi-kongsi time Hari Perayaan Cina. Tapi kan, how does this even happen? Umat Islam mengikut kalender hijrah whereas the Chinese follow the lunar calendar. Kadang-kadang ia bertembung. Kali terakhir Kongsi Raya happen was between 1996 and 1998. Sudah lama tu, 30 tahun lalu And the next one will be between 2029 and 2031. Exciting times. I can imagine keluarga Melayu dan Cina beraya sama-sama, memakai baju tradisional masing-masing dan mengunjungi satu sama lain. Mesti meriah. Lupa pula pasal duit raya dan angpau. Sukalah sesiapa yang masih dapat duit collection. Kalau ada lebih tu, uruslah sikit kepada saya. Bab makanan pula, confirm best. Maklumlah, sekarang kan banyak makanan fusion. Yu Sheng and rendang maybe? Maybe not. Are you all excited for Kongsi Raya? Tag kawan you all and jom let's beraya sama-sama. For all things Melayu, jangan lupa untuk follow, like dan share OMG XBH.